Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada hari ini, kita mulakan sesi kita dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita meneruskan sesi bulanan untuk sinopsis kita berdasarkan pada buku sinopsis 114 surah, dan kita pada bulan lepas sudah pun sampai kepada juz yang ke-19, betul ya? Ke saya salah? Juz yang ke-19 pada halaman 48 kita berbincang surah Al-Furqan. Betul ya? Betul. Okey. Dan pada hari ini kita akan masih lagi pada juz yang ke-19. Kita akan merujuk kepada surah Asy-Syu'ara, satu surah yang banyak ayatnya, ya. Ayatnya pendek-pendek tetapi ayatnya jumlahnya banyak. Ada 227 ayat. Dan di dalam mushaf kita akan merujuk pada halaman 367. 367. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Baik, 3 ayat daripada surah Asy-Syu'ara, muka surat 367, dan dalam sinopsis kita merujuk muka surat 48, di mana Asy-Syu'ara ini maksudnya adalah para penyair. Para penyair. Dan para penyair ini siapa? Ianya akan disentuh pada hujung sekali surah ini. Hujung sekali. Awal-awal kita tak jumpa perkataan syu'ara, dekat hujung-hujung halaman akhir barulah kita akan jumpa. Ya. Jadi apakah tema penting bagi surah ini? Pasal surah ni taklah berapa famous sangat, terkenal dibaca, tetapi ianya ada kaitan dengan kita yang terlibat dengan media sosial. Ya. Kita terlibat dengan influencer, pempengaruh. Pada zaman ini, sebenarnya pada zaman dahulu pempengaruh yang kuat di bumi Mekah ataupun di tanah Arab itu adalah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Tetapi di peringkat awal ini kita akan sama-sama melihat, ya, kalau kita tengok kepada surah ini bermula dengan, ini surah Makkiyah, maksudnya turun ketika Nabi berada di Mekah, dan surah ini adalah surah yang paling banyak dia punya jumlah ayat pada surah Makkiyah, ya, Madaniyah surah Al-Baqarah. Tetapi kalau surah Makkiyah paling banyak yang ini, walaupun surah yang page-nya banyak surah Makkiyah ni surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Dia memang surah Makkiyah tapi ayatnya panjang-panjang. Kalau yang pendek-pendek surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Itu sebabnya kalau media sosial dia ada yang panjang-panjang macam dekat Facebook, kan orang tulis panjang-panjang kan. Tapi ada kumpulan yang tulis pendek-pendek, iaitu dekat thread, ya, dekat X. Itu jenis yang begitu.
Jadi memang ada orang yang memang dia proses sesuatu tu pendek-pendek, ya. Tapi ada orang yang proses panjang-panjang, apatah lagi surah-surah Madaniyah memang ayatnya banyaknya panjang-panjang. Baik. Jadi pada ayat yang pertama itu, bagaimanakah menguruskan, ya, kalau tema tentang surah ini berkaitan dengan kebenaran, ya, kebenaran. Mengapa ada orang yang tahu kebenaran tetapi masih lagi mahu menolak? Itu dia punya antara intipati surah ini. Seawal daripada Tasin Mim, saya tak tahu, yang paling tahu Allah. Jadi kalau Allah tahu, sepatutnya saya kenalah menerima kebenaran daripada Allah. Dan apabila kita ada sikap begitu, maka pada ayat yang kedua Allah nyatakan tilka ayatul kitabil mubin, inilah ayat-ayat, peraturan-peraturan, mukjizat Alkitab, Al-Quran yang bersifat apa? Mubin. Mubin itu jelas. Ya, kebenaran yang jelas dan menjelaskan. Dia dahlah jelas. Kemudian dia menjelaskan lagi kepada perkara-perkara lain yang tidak jelas ataupun yang batil yang ada dalam kehidupan. Contohnya apa tuan-tuan? Kalau kita cakap tentang bab ekonomi, Quran ini dia akan menjelaskan mana ekonomi yang betul tak betul, cara parenting yang betul tak betul, cara menjadi suami yang betul tak betul. Dia dah jelas, ya, kerana Quran ini turun daripada Allah. Ia juga akan menjelaskan benda yang kabur-kabur. Pasal bila benda itu kabur, maka kita pening kepala. Ya, kita pening kepala. Kalau katakan tuan-tuan tengok kepada skrin sekarang ni, kalau online ataupun saya dekat depan di section 7 ni, kalau kita tak pakai cermin mata ataupun Quran kita baca, buku kita baca ni tak jelas, kita tak nak baca. Kita tak nak baca. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan, dia jelas, yang menyebabkan kalau kita baca betul-betul, dia akan dapat manfaat dia dan dia akan menjelaskan balik. Ya, contohnya tugas sebagai seorang suami, isteri, ayah, ibu, kalau kita jelas, kita akan buat apa yang sepatutnya. Yang menyebabkan seorang itu give up jadi suami, isteri, ya, pasal ada kepayahan jadi bos, jadi pemimpin dan sebagainya, pasal dia tak jelas. Tak jelas hala tuju dia itu nak pergi ke mana dan apa yang perlu dibuat ketika menghadapi ujian cabaran dalam kehidupan. Ujian ada, ya, tapi macam mana nak menguruskannya. Baik. Jadi pada ayat yang kedua ini, kerana ia jelas, maka Allah nyatakan pada ayat yang ketiga itu respon daripada para nabi. Salah seorangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pujuk Nabi macam mana? La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Iaitu boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu kerana mereka tidak beriman. Surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi ada istilah fala'allaka baqi'. Mungkin kamu akan merosakkan diri kamu, kecewa kepada apa yang berlaku. Kalau dalam surah Al-Kahfi surah 18 itu kerana manusia tidak mahu menjadikan Quran ini hadis. Ya. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Tidak mahu beriman kepada Quran ini sebagai hadis. Apa maksud hadis? Perkara yang didiskusikan, yang menjadi berita terkini, yang nak diwacanakan. Tak ramai orang yang nak berbincang tentang Al-Quran, maka Nabi rasa amat kecewa. Kecewa ini bukan kecewa apa tuan-tuan, bukan maksud kecewa kerana dirinya ditolak, tetapi kecewa, sedih kerana manusia akan rugi kalau tidak berbincang tentang satu cahaya yang datang lebih tinggi daripada langit yang tujuh. Kalau kita tengok bintang tu, bintang kan baru langit pertama kan, yang terang benderang tu, matahari tu salah satu bintang, kan? Itu baru langit pertama. Belum lagi bintang yang jauh malam-malam kita tengok tu, yang kita tahu berapa ratus, berapa juta, bukan juta, 10 to the power of 23 paling kurang kilometer bintang di langit itu adalah langit pertama. As-sama ad-dunya kalau ikut pada surah Al-Mulk. Jadi kalau yang bintang itu kita nampak kecil, pasal apa? Pasal dia jauh sangat. Tapi sebenarnya dialah lebih besar, kita yang kecil. Ya, baik. Jadi kalau bintang langit pertama itu pun cukup besar bercahaya, menerangi alam, bukan sekadar kita nampak sikit je pasal kita jauh.
Apatah lagi kalau Quran ini datang daripada langit yang atas, ya, bukan sekadar 7, atas lagi. Maksudnya ia adalah amat-amat istimewa, tetapi ada orang yang tak nak beriman pun. Dia tak nak beriman pun, maka Allah nyatakan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu mungkin akan merosakkan, kecewa sangat kerana mereka tidak beriman. Baik. Tuan-tuan dan Allah sekalian, ayat 1 hingga 9 teguran Allah, ya, teguran termasuklah pujukan Allah lah kepada Nabi. Sebenarnya kami boleh sahaja pada ayat keempat itu, boleh sahaja kami turunkan mereka mukjizat daripada langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Cuba tuan-tuan bayangkan, matahari Allah bawakan dekat atas kepala kita, jadi apa tuan-tuan? Tak payah matahari kan, kalau kita ambil dom ni pun, kalau pun ada chandelier kat dalam tu kan, lampu kat dalam tu yang besar tu, kita letak bawah kepala kita, rasa jadi apa kita punya kepala? Kita akan tunduk kan? Kalau dia cahaya dia tu, ataupun dia punya letak kat bawah kita, kita akan tunduk. Allah kata bahawa boleh je Allah nak bawakan bukti-bukti yang menyebabkan kita tunduk saja, takkan lagi mendongak sombong kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, Allah boleh buat begitu kepada manusia. Tetapi Allah beri pilihan. Allah beri pilihan. Macam mana tuan-tuan hari ini belajar Quran, kita tahu bahawa Quran ini bukan datang daripada manusia, ia datang daripada langit yang tinggi, ya. Dan kalaulah orang tahu nilainya itu, bintang tadi itu, pasal dia jauh. Kalau Allah bawa bintang ke sini, kita pun akan tunduk. Ini adalah ayat Al-Quran yang bagi setengah orang nampak kecil je. Qasin mim. Tetapi dengan ilmu kita tahu bahawa bintang itu besar. Kalau kita bawa ke dekat, maka ini lebih besar lagi daripada bintang yang bertebar di atas sana. Dan kalau kita pergi keluar sekarang waktu siang, tuan-tuan nampak bintang ke tak? Bintang ada ke kat luar tu? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada tapi tak nampak, kan? Ada tapi tak nampak. Pasal apa? Pasal siang. Malam kita nampak, itu pun tengok dapat sikit-sikit je kita tengok. Disebabkan apa? Dia ada jerbu, ada awan, macam-macam perkara menghalang daripada nampak bintang. Bagi setengah orang dia tengok tilka ayatul kitabil mubin. Dia tak nampak pun cahaya daripada ayat itu. Pasal apa? Ada jerbu daripada hati dia. Tapi bila terus kita belajar ilmu, terus kita minta ampun pada Allah, kita datang untuk belajar ini, kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kembali dalam bahasa Arab itu namanya taubat. Bila kita banyak bertaubat kepada Allah, ya Allah, aku ni kerdil di sisi ayatmu. Begitu kan? Macam bintang tadi tu, kita kerdil di depan bintang, ini lagi bintang. Kita rasa kerdil dan kita mohon Allah berikan. Kita duduk, tuan-tuan ada je kerja lain, tapi duduk depan Al-Quran tengok balik. Ini akan menyebabkan cahaya daripada setiap ayat itu mula akan membesar. Dan dia akan mula masuk ke dalam jiwa kita. Baik. Pada ayat 1 hingga 9 Allah beritahu tadi, ya, pada ayat yang kelima itu, wa ma ta'tihi min dzikrin minir rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Ya. Tidaklah peringatan daripada Ar-Rahman itu disampaikan kecuali mereka berpaling. Allah pujuk Nabi realiti tentang menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Dan itulah juga yang disampaikan pada ayat yang ke-6, faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka akan mendustakan apa yang berita yang dibawakan dan mereka memperolok-olokkan. Ya. Berita-berita mengenai azab dahulu mereka memperolok-olokkan. Ini intro, ya, permulaan surah Asy-Syu'ara, di mana kalau kita tengok perkataan kadzabu itu mendustakan. Ya, mendustakan. Mendustakan ni apa maksudnya tuan-tuan? Mendustakan ini maksudnya ialah seseorang itu menafikan kebenaran, benda tu dah jelas, dia kata tak betul lah. Ya. Jomlah kita belajar tadabbur. Tak apalah, sibuk. Itu mendustakan. Benda tu betul tetapi diletakkan pada tempat yang salah. Diterbalikkan keutamaannya, itu namanya mendustakan. Dan perkara itu akan diterangkan sepanjang surah ini. Ya, sepanjang surah ini.
Maka Allah bawakan pada kita ayat yang ketujuh. Ini menarik ya. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Apakah mereka tidak memperhatikan pada bumi, kami tumbuhkan padanya pasangan yang mulia, ya, tumbuh-tumbuhan yang baik. Perkara pertama yang Allah beri perhatian, minta kita beri perhatian. Mengapa mereka tidak perhatikan tumbuh-tumbuhan? Ya, tumbuh-tumbuhan. Allah bawakan perkara ini tuan-tuan, apa kaitan dengan kebenaran? Kalau kita tak mampu nak menghargai kepada bintang di langit dan juga bintang yang lebih tinggi daripada langit iaitu Al-Quran, tengok je pokok-pokok tu. Macam mana kami tumbuhkan? Macam mana daripada biji benih itu tiba-tiba je boleh jadi pokok durian lah, pokok mangga, pokok bunga, padahal tanah ni sama je. Allah suruh mula dengan apa yang ada di bumi dahulu. Allah suruh kita perhatikan, ini adalah kaedah scientific empirical. Tengok dulu macam mana, pasal orang-orang di sana mereka jarang nampak pokok. Ni kita tengok konteks di Mekah. Ni bukan Madinah tuan-tuan ya, Madinah banyak pokok, Mekah dia tak banyak pokok. Jadi bila dia nampak pokok tu, dia kata wow, amazing. Kan, mereka amat suka sangat tengok pokok. Kita ni pasal selalu tengok pokok, tapi kerana selalu nampak pokok itu, kadang-kadang bagi setengah orang tidak mengoptimumkan kapasiti berfikirnya untuk macam mana ya, daripada cahaya matahari, kemudian ada tanah, ada biji benih, ada air itu sama je. Tapi lepas tu keluar bunga, keluar buah, kemudian belum lagi kalau kita perhatikan lebih mendalam, kita belajar pula fotosintesis, menghasilkan oksigen, kemudian karbon dioksida, kemudian bagaimana pokok ini menyerap karbon monoksida. Bila kita makin belajar tentang tumbuh-tumbuhan, ya, menggunakan ilmu-ilmu yang sepatutnya, maka akhirnya kita cakap apa? Inna fi dzalika laayah. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makin belajar sains tuan-tuan, makin kita mendalami ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, botani, ya. Kalau dulu zaman sekolah rendah tu pasal fotosintesis ke apa sebagainya, ia sepatutnya cikgu-cikgu akan bawa kepada apa? Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi ramai yang tidak beriman. Itu kebesaran Allah, tetapi ramai yang tidak impress, tidak kagum, malah nak beriman kepada Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Dia belajar sains, kan? Dia belajar, dia jadi profesor, buat PhD tentang pokok durian lah, pokok ini, tentang herba dan sebagainya, tetapi tidak mahu beriman kepada Tuhan yang mencipta kehebatan itu. Ya, dia tak beriman. Maka ayat 8 ini tuan-tuan, ayat 8 9 ini diteruskan lagi ayat 9, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Tuhanmu dialah yang maha perkasa, yang maha penyayang. Ayat 8 9 ini nanti tuan-tuan akan tengok dia akan berulang-ulang dalam surah ini. Berulang-ulang. Ini kali pertama dia muncul. Kali pertama dia muncul dan kemudian dia akan berulang-ulang dalam bentuk apa? Peristiwa kisah para nabi. Yang ini pertama kali ini keluar pasal tumbuhan. Pasal tumbuhan ni kita boleh tengok terus. Kita tak bersama dengan Nabi Musa. Kisah seterusnya ini, kisah Nabi Musa, kemudian kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, Lut. Dalam sinopsis tuan-tuan ada kan senarai itu. Ya, Nabi Musa ayat 30 ayat 10. Sikit lagi kita dah masuk, ya. Kisah Nabi Musa ni panjang tuan-tuan ya, dalam surah Asy-Syu'ara ni sampai ayat 68. Nanti kita tengok ya, saya bagi overview dahulu. Kemudian Nabi Ibrahim ayat 69 hingga 95. Kemudian Nabi Nuh ayat 105 hingga 122. Kaum Ad, Nabi Hud ayat 123. Kaum Samud, Nabi Saleh ayat 141. Kaum Lut ayat 160. Nabi Shu'aib ayat 176. Sinopsis kita dah tahu tu, dah ada senarai tu, senanglah kita tahu, ya. Tapi kalau nanti kita tengok tuan-tuan, hampir kebanyakan kisah ini di hujungnya itu akan ada perkataan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sebelum itu inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya. Baik. Jadi apakah maksud wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim? Allah ini maha
perkasa. Aziz ini yang berkuat kuasa. Macam penguatkuasa kalau kita tak bayar parking tu kan, dapat saman RM10. Itu Aziz ataupun pegawai. Bila Allah itu Al-Aziz, Allah ini adalah amat berkuasa. Kalau siapa yang tak ikut kepada peraturan Allah, terus kena saman. Itu Al-Aziz. Tetapi ada perkataan Ar-Rahim, sesiapa yang mengikut peraturan, maka dia akan disayangi. Ya. Dia akan disayangi. Siapa yang tengok pokok itu Allah berkuasa dan Allah boleh je tak bagi pokok, tak bagi oksigen daripada pokok tersebut, fotosintesis berlaku tapi oksigen tak dikeluarkan, apa jadi tuan-tuan? Maka kita tak ada oksigen, kan? Ataupun kalau katakan pokok tu keluar oksigen tapi oksigen terlebih pula dalam atmosfera kita. Sepatutnya 20.8% contohnya, tiba-tiba jadi 50%. Apa jadi tuan-tuan? Kita start engine je, pum, terus meletup kita punya kereta. Combustion ataupun terlebih oksigen. Tapi kalau katakan 5% saja oksigen, contohnya, start, kan? Ataupun dekat stove, dekat dapur kat rumah kita, kalau nak pakai cucuh tu, tak menyala-nyala. Rupanya pasal oksigen tak cukup. Belum lagi kita cakap tentang orang tak cukup oksigen. Oksigen drop dalam badan kita, apa jadi? Itu masa COVID itu. Jadi 20.8 ataupun 21% itu yang kita belajar tu lah kan. Sebenarnya dia konsisten sahaja dalam alam ini dan yang berkuasa menjaganya adalah Al-Aziz. Al-Aziz. Ya. Jadi sebabnya Allah kata awalam yarau, mengapa mereka tidak perhatikan? Yarau itu bukan perhatikan secara fizikal saja tuan-tuan ya. Dia terus kepada ilmu di dalamnya. Ilmu di dalamnya. Bila tengok secara fizikal macam mana boleh jadi hijau, jadi merah lah. Padahal pokok tu dapat cahaya sama, kemudian tanahnya sama, airnya sama. Biji benih je, apa yang ada dalam biji benih tersebut? Dia akan mula menggunakan kemahiran berfikirnya, akalnya itu untuk mencari ayah. Makin kagum kepada mukjizat kebesaran Allah, dan siapa yang betul-betul menghargai kepada Allah ini maha berkuasa, maka dia akan disayangi. Dia akan terus diberikan rahmat. Di sini makan durian, tapi dia akan disambung rahmatnya sampailah di sini dan sampailah di akhirat sana, kerana kita masuk syurga hanyalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya mulakan perlahan dahulu ya. Kerana selepas itu kita dah nampak pattern tuan-tuan. Kita dah nampak pattern bahawa surah ini ada kisah-kisah yang jelas dan menjelaskan. Kisah pertama pada ayat yang ke-11. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Apabila Allah menyeru, ya, Tuhanmu menyeru wahai Musa, ya, pada ayat yang ke-10. Datangilah kaum yang zalim itu. Allah seru Nabi Musa pergi kepada kaum zalim tersebut, kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa. Jadi ini adalah peranan para rasul, dan kalau kita umat rasul, kita juga perlu mendatangi kepada orang-orang yang zalim. Kita kena ingatkan mereka tentang isi kandung daripada wahyu. Kalau Nabi Musa itu daripada Taurat, maka dengan mukjizatnya tongkat bertukar menjadi ular, maka kita mukjizat yang kekal, wahyu yang kekal, itulah namanya Al-Quran yang kita ada. Maksudnya bila kita baca surah Asy-Syu'ara ini tuan-tuan, kita tak boleh duduk diam. Kita belajar seorang-seorang, guna seorang-seorang, tak boleh. Dia mesti jadi kitab perjuangan. Dalam keluarga kita ke, dengan kawan-kawan dekat grup WhatsApp kita ke, kat mana tak kisahlah, ya. Tapi maksudnya mesti anitil qaumaz zalimin. Kalau ada orang yang membuat dosa kezaliman, ya, tidak adil, maka kita kena datangi mereka dan ingatkan mereka, mengapa tak bertakwa? Ya. Mengapa tidak bertakwa? Maka kata Nabi Musa, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Kita dah jumpa dah perkataan kadzabu tadi pada ayat 6. Kali ini Nabi Musa kata, ya Allah, aku ni takut. Tuhanku, aku takut mereka akan mendustakanku. Mendustakan tu maksudnya apa? Menolak kepada apa yang disampaikan, menafikan kebenaran yang ada.
itu adalah satu perasaan yang normal berlaku pada seorang rasul, maka itu juga normal bagi kita tuan-tuan. Rejection. Kita beritahu pada anak semayang, nantilah mak, kan, jomlah kita pergi ke program, tak best lah dengar tadabbur tu 1 jam setengah pula tu, baik kita pergi ICT contohnya kan. Itu rejection. Rejection ini adakah orang suka tuan-tuan? Tuan-tuan suka orang tak suka kat kita? Tak suka. Ya. Kesan daripada yukadzibun ini Allah cakap pada ayat yang ke-13, wa yadhiqu sadri. Ia akan menyempitkan dadaku dan menyebabkan lisanku itu tidak lancar, maka kirimlah kepadaku Harun. Ya. Fa arsil ila Harun, iaitu maka utuskanlah Harun bersamaku. Jadi kalau kita perasan ayat 12 itu, bila orang reject kita tuan-tuan, ataupun kata kita punya idea yang betul itu tak best, maka kesannya apa? Hati kita jadi sempit. Kita akan rasa, ya Allah. Lepas tu kita nak ingatkan balik tu, kita dah mula tak nak. Itu normal bagi seorang manusia. Allah acknowledge perkara ini. Pasal Nabi Musa sendiri pun jadi begitu tuan-tuan. Ini Nabi kot. Kan? Ini Nabi yang telah pun dibina, dan dia dah pergi Madian, dan kemudian dia sampai di Tur Sina, dilatih oleh Allah SWT. Allah kata pergi kepada kaum yang zalim. Kisah ini dah ada pada surah lain, ya, yang training telah diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengadu pada Allah dengan perkataan pada ayat yang ke-12 dan 13. Apa lagi kata Nabi Musa? Walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Aku ni ada satu zambun, satu dosa, satu kesilapan, iaitu dia pernah membunuh seorang manusia, seorang insan di Mesir. Tuan-tuan tahu kan kisah ini di surah lain. Maka kata Nabi Musa, fa akhafu an yaqtulun. Aku takut dia bunuh. Nabi Musa ada lagi selain daripada takut di reject. Perkara kedua yang dia takut ialah traumatic event dalam hidup dia. Dia ada trauma. Dia nak selesaikan masalah antara dua pihak, kemudian apa yang berlaku? Seorang dia ditolak, mati pula. Dalam hidup kita tuan-tuan, kalau kita ada sesuatu dosa, kesilapan lampau yang hadir balik dalam diri kita, traumatic event itu, inilah yang diwakili oleh walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun, menyebabkan kita rasa macam takut nak move on, ya, untuk buat kerja kebaikan. Kita rasa cukup lah, ya, nak pergi jumpa orang yang nak tegur-tegur, nak kongsi-kongsi, saya ada history, ya. Maka Allah kata apa? Kalla, pada ayat yang ke-15, ya. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Iaitu Allah kata apa? Jangan takut. Ya. Jangan takut. Mereka tidak akan dapat membunuhmu, ya. Fadhhaba bi ayatina. Pergilah kamu berdua dengan Harun itu dengan mukjizat yang Allah berikan. Inna ma'akum mustami'un. Sesungguhnya bersama kamu kami mendengar. Ya, mendengar apa yang mereka katakan, apa yang Nabi Musa katakan, dan apa yang mereka katakan itu sama ada lisan ataupun dalam hati. Nabi Musa dalam hati takut apa sebagainya, Allah bersama dengan Nabi Musa. Itu adalah pujukan Allah kepada Nabi Musa, sekaligus pujukan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau takut nak berhadapan dengan Quraisy itu, mereka ni nak bunuh ke apa sebagainya, inna ma'akum mustami'un. Pelajaran untuk siapa lagi tuan-tuan? Untuk kita yang sedang membaca. Kalau kita ada rasa takut dengan orang reject ke, ataupun kita ada pengalaman trauma ke, Allah kata bahawa Allah bersama. Kalau kita nak buat kebaikan, nak menyampaikan kebaikan, Allah bersama, Allah mendengar kepada plot-plot yang tak baik, dan Allah mendengar keluhan hati kita. It's okay, kalla. Perkataan kalla itu penting tuan-tuan, ya. Nanti kita akan tengok dia akan berulang. Nabi Musa ulang perkataan itu bila menghadapi rejection. Bila Nabi Musa takut rejection, Allah kata kalla. Kalla itu perkataan yang akan diulang balik, nanti kita akan tengok. Maka dia datanglah kepada Fir'aun pada ayat yang ke-16, ya. Dia kata apa? Inna rasulu rabbil alamin. Dan Nabi Musa kata, bagilah, ya, utuskan bersamaku Bani Israel. Dia nak bawa Bani Israel yang ditindas di Mesir itu agar dia bawa keluar, ya.
Tuan-tuan kena ingat bahawa Nabi Musa dulu dibesarkan di istana Firaun. Bila dah besar tersebut, ya, pasal dia kena kejar balik daripada Madian itu, dia jumpa kepada Firaun, wahai Firaun, aku adalah Rasul Rabbil Alamin. Kan? Ni anak angkat pergi cakap dengan bapa angkat. Ya. Dan bagilah Bani Israel ini. Maka Firaun membalas kepada Nabi Musa. Ya. Pada ayat 18, qala alam nurabbika fina walidan wa labithna fina min umrika sinin. Bukankah aku yang jaga kamu? Aku yang jaga kamu ketika di sini, ya, dan kamu duduk dekat sini berapa tahun? Pada ayat 19, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kamu ada buat kan sesuatu yang kamu buat kan? Kamu dulu tak menjadi orang bersyukur kan? Firaun ini dia memang psycho, tuan-tuan. Dia tak cakap kamu pernah membunuh. Kamu ada buat kan? Wa fa'alta. Ya. Jadi Firaun pressure dia tekan kepada Nabi Musa alaihi salam yang menyatakan ada Rasul Rabbil Alamin. Firaun ni memang ialah dia politician, tuan-tuan kan. Dia pemimpin politician, dia pandai nak psycho kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata apa? Qala fa'altuha idhan wa ana minadh dhallin. Aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang belum mendapat petunjuk. Nabi Musa terus dia address, memang saya buat. Itu adalah terapi bagi orang yang menghadapi traumatic event, tuan-tuan ya. Jangan dismiss. Kalau kita rasa bahawa kita ada sesuatu in the past, ada sesuatu pada masa lepas yang kita bermasalah, kita buat dosa ke apa ke, yang pertama mengaku sahaja kita dah buat. Fa'altuha. Mengaku je. Ya. Dan ini yang dibuat oleh Nabi Musa. Aku buat. Tapi pada waktu itu aku dalam keadaan bingung, aku tak tahu apa sebab. Aku tolak saja, kemudian dia jatuh dan mati. Ketika kita buat silap, kita buat dosa, tuan-tuan ya, pada waktu itu kita berada dalam keadaan dhal, dalam keadaan yang tidak betul. Walaupun memanglah kita bertanggungjawab, kita buat. Nabi Musa bertanggungjawab. Tetapi maksudnya dia tak tahu macam mana boleh sampai mati. Itu cara pengurusan traumatic event ataupun kalau kita melihat kepada kesilapan kita yang lepas. Mengaku dulu. Saya memang marah, saya memang tengking, saya memang buat dosa ini, buat ini. Mengaku dulu. Pasal bila kita tak mengaku, orang boleh kata, engkau tak mengaku, dah buat tak mengaku. Kan? Nah itu sebabnya Nabi Adam itu dalam surah Al-A'raf bila dah tersilap di pohon, ya, mendekati pohon, apa yang Nabi Adam buat, Hawa buat, Rabbana zalamna. Wahai Tuhan, kami menzalimi. Mengakulah tu. The moment kita mengaku kesilapan, tuan-tuan, maka itulah peluang untuk kita jadi orang yang baik. Bila tak nak mengaku, ya, ataupun kita blame orang lain, saya buat itu pasal awak, pasal isteri saya, pasal suami saya, itu sebabnya saya jadi begini, orang begini tak akan maju. Pasal dia tidak pernah mengaku kesilapan dan dia tidak akan istighfar. Ataupun kadang-kadang dia istighfar, astaghfirullah, dekat mulut saja, tapi dalam hati dia rasa macam saya tak ada salah pun. Apa kurang saya sebagai seorang isteri, saya tak ada buat salah, saya buat tanggungjawab saya. Orang begini tak akan maju, tuan-tuan, pasal dia rasa dirinya sempurna. Baik. Pada ayat yang ke-21, fafarartu minkum lamma hiftukum fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Tengok macam mana Nabi Musa menjawab. Aku lari daripadamu. Aku lari itu pasal dah tersilap terbunuh tu. Aku lari daripadamu kerana aku takut padamu, kemudian Tuhanku anugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Tuan-tuan masih tengok perasaannya cara Nabi Musa bercakap. Dia address Nabi Firaun, tekan dia, memang aku buat. Ya. Dan aku tersilap pada waktu itu. Lepas tu pasal kau kejar aku lari. Tapi Allah berikan hukman dan aku jadi rasul. Dia bawa balik pada topik dia yang disuruh oleh Allah untuk pergi berjumpa dengan kaum zalim untuk mengingatkan agar bertakwa. Dia stay on the course. Stay on the mission. Bahawa sebenarnya it's okay kalau ada kesilapan yang lepas itu memang saya buat. Tapi yang lepas itu tidak menyebabkan misi saya ke depan ini untuk diberikan hikmah, untuk menjadi rasul, untuk mengingatkan kamu, saya akan terus move on. Ya. Pasal orang yang mengaku silap dan dia tahu bahawa silap yang lepas itu ketentuan. Nanti kita akan tengok, tuan-tuan ya.
Tapi yang ke depan ini perlu diteruskan. Tak boleh kita masih lagi bogged down dengan, kita tersekat dengan sejarah lampau kita. Kerana itu semuanya adalah pelajaran tarbiyah daripada Allah. Cluenya apa? Bila Nabi Musa pernah menghadapi traumatic event, nanti bila address kepada Bani Israel sekitar 600,000 orang menurut Hamka, itu mereka adalah kumpulan yang penuh dengan trauma. Penuh dengan trauma. Jadi Nabi Musa pernah ada trauma, dia faham apa perasaan trauma. Tuan-tuan yang pernah sakit kan, sakit kepala, kita boleh faham orang sakit kepala. Kalau sakit perut, kita faham. Kalau orang cakap sakit perut, kita faham orang itu sakit perut. Tapi yang tak pernah sakit, dia kata, sikit-sikit sakit. Kan? Kita pernah jam, kita faham orang jam. Kan? Jadi, itu adalah salah satu daripada clue dalam hidup kita. Kalau Allah beri sesuatu perkara yang kita rasa macam tak berapa menarik, sebenarnya kita ada clue untuk membantu orang yang pernah menghadapi kepayahan tersebut. Ya, baik. Maka kata Firaun, bila dah cakap begitu kan, ya, pada ayat 23, saya tak ambil setiap ayat tuan-tuan ya. Qala Firaun ayat 23, wa ma rabbul alamin. Ya, bukan waman tuan-tuan ya, wama. Apa Rabbul Alamin? Apa Tuhan seluruh alam? Dia memperkecilkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dia tak cakap waman, kalau cakap dan siapa. Ya, kalau macam kita lah kan, kalau ada yang cakap nanti ada seorang ustaz yang akan datang. Kalau kita siapa ustaz tu? Itu tanda memuliakan. Tapi kalau kita kata apa ustaz? Apa ustaz nak datang? Bila kita cakap apa, itu maksudnya kita merendahkan kepada ustaz tersebut. Cara Firaun menggunakan perkataan ini dirakamkan pada ayat 23. Maka Nabi Musa bercakap, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu alla tastami'un. Ya. Jadi Nabi Musa terangkan dan kemudian dia beritahu kepada semua yang ada di sekitarnya, apakah kamu tidak mendengar? Ya. Dan terus lagi pada ayat yang ke-26 itu, Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu. Dia pada ayat 27 itu, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ya, kata Firaun, sesungguhnya rasulmu yang diutuskan kepada kamu benar-benar orang gila. Jadi mula-mula dia ungkit, dia dah besarkan Nabi Musa, dia ungkit kesilapan Nabi Musa, kemudian dia tuduh Nabi Musa sebagai gila. Itu maksudnya rejection, tuan-tuan. Yang Nabi Musa amat bimbang pada ayat 12, ayyukadzibun. Orang tuduh kita baru belajar surah Syu'ara nak jadi ustazah pun. Itu rejection itu. Orang yukadzibun. Yukadzibun tu bukannya mendusta, cakap tipu tu, tuan-tuan. Tipu tu satu, tapi dia menyatakan kita tidak betul padahal kita tengah buat perkara betul, itu namanya yukadzibun. Ya. Anak kata pada mak dia, mak ni tak sayang saya, itu yukadzibun. Kan, seperti mana anak Nabi Yaqub pernah cakap, abah ni tak sayang, dia sayang Yusuf je. Itu yukadzibun. Menafikan kebenaran itu adalah sebagai satu dosa, tuan-tuan. Ya, sebagai satu dosa. Dia tak boleh kata suami saya tak sayang saya, isteri saya tak sayang saya. Kecuali betul benda tu. Dan kalau betul mesti mubin, mesti ada fakta yang jelas, bukan sekadar satu tuduhan. Maka Nabi Musa pada ayat 28, tuan-tuan tengok. Qala rabbul masyriqi wal maghribi ma bainahuma in kuntum taqilun. Nabi Musa dituduh gila, dia terus dia cakap, Tuhan barat timur dan di antara keduanya, jika kamu berakal, guna akal, fikir betul-betul, yang jadikan langit yang barat timur ini adalah Tuhan. Dia tak terkesan pun dengan kutukan yang diberikan oleh Firaun. Ya. Ideanya apa, tuan-tuan? Ideanya kita fokus ke depan, walaupun ada orang kutuk ke, orang menafikan, kita nak buat baik, jalan. Pasal apa? Pasal sebenarnya yang penting kita menyampaikan, yang penting kita benar-benar membawa kepada keimanan. Pasal yang penting kita nak selamat. Orang yang reject, sebenarnya kita kena kesian pada mereka pasal mereka tak nak. Ya. Pada ayat 29, ya.
Sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan selain aku pasti masukkan engkau ke dalam penjara. Ini kaedah seterusnya, bila dah hujah kalah, dia akan guna secara fizikal. Ya, dipenjarakan. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, ya. Musa berkata, adakah engkau akan melakukan walaupun aku tunjukkan padamu suatu bukti yang nyata. Ya, kita berjumpa perkataan mubin. Mubin yang kita jumpa pada ayat nombor 2 merujuk kepada Al-Quran. Mubin pada Nabi Musa itu siap apa? Mukjizat pada ayat 32 itu tongkat menjadi ular. Tongkat menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa. Zaman ini mukjizat yang masih ada tuan-tuan bukan tongkat tetapi Al-Quran. Al-Quran. Jadi Nabi Musa kata, kalau aku bawakan mukjizat, adakah masih lagi nak dipenjarakan? Jadi dia distract kepada Fir'aun daripada fokus nak mendenda, menghukum dia. Pasal apa? Pasal yang pentingnya bukan sekadar saya takut penjara, bukan. Yang pentingnya ialah adakah mesej sudah disampaikan. Kalau mesej dah disampaikan akhirnya kena penjara ke apa ke, itu lain cerita. Tapi terus gunakan mula-mula hujah kan, Rabbus samawati wal ard, Allah ni Rabbul apa? Samawati wal ard wa ma bainahuma, ayat 24. Hujah. Tapi hujah itu, kebenaran itu akhirnya disertakan dengan mukjizat. Hujah, kebenaran, lepas tu apa? Mukjizat. Tongkat bukan menjadi ular. Zaman kita tuan-tuan, kebenaran dan mukjizat dia ada dekat mana? Kebenaran dekat mana? Quran, mukjizat dekat Quran. Dia gabung dua-dua sekali. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran bukan kita kena bercakap begitu sahaja, ya. Dia dah siap-siap embedded di dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita bercakap dengan orang ramai, kita tak adalah cakap ayat Al-Quran, kan? Cuma kita dah tahu dah fakta-faktanya tu dah lengkap, dah siap-siap diberikan di dalam Al-Quran. Malah kadang-kadang bila kita baca je, kalau saya dekat luar negara tu, ada orang yang bila baca Quran saja, dia baca terjemahan je tuan-tuan, ya, boleh masuk Islam. Pasal dalam mukjizat ini ada kebenaran. Dan berlakulah peristiwa tersebut, dan apa yang berlaku ialah mereka kumpulkan orang sahar pada ayat 37, dan kita laju sikit, kita pergi muka surat 369. Apabila pada ayat 45, fa'alqa Musa asah, ayat 45, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menelan benda-benda palsu yang ada-adakan itu. Maka pada ayat 46 yang kita nak beri perhatian, fa'ulqiyas saharatu sajidin, ahli sihir sujud tuan-tuan. Kita kena ingat Nabi Musa ini, Fir'aun sudah kenal Nabi Musa lama dah, lebih 40 tahun. Ialah sejak baby kan. Sejak baby, kemudian dia patah balik itu, ada yang kata 40 tahun, 50 tahun. Maksudnya sekitar 40 tahun lah dah kenal. Ya, dengan mukjizat tadi dah ditukar menjadi ular, tapi masih lagi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sihir jumpa Nabi Musa berapa lama tuan-tuan? Tak sampai 1 hari. Tak sampai 1 hari. Pasal dia kumpulkan crowd, ada berpuluh ribu ahli sihir, dia ada tali, ada tongkat, mereka tukar jadi ular. Kemudian Nabi Musa baling tongkat, makan semua. Dia kata, ini tak boleh jadi ni. Ini bukan sihir. Maka mereka sujud. Qalu pada ayat 47 itu, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman pada Tuhan seluruh alam, Tuhan Musa wa Harun. Pasal Fir'aun dia cakap dia Tuhan seluruh alam. Jadi ahli sihir kata, bukan, ini Tuhan Musa dan Harun. Marahlah si Fir'aun. Dia kata apa pada ayat yang ke-49? Amantum, kamu beriman sebelum kamu diizinkan? Tak minta izin? Kan? Marahlah si Fir'aun tersebut. Kemudian dituduh pula, inilah kamu punya ketua ya, chief kamu ini, kamu belajar daripada dia. Dia cuba untuk meletakkan si ahli sihir ini sebagai orang yang diajar oleh Nabi Musa. Dia sebenarnya pada ayat yang ke-41 sebelum ini, ahli sihir ini dia minta upah. Dia kata kita akan menang, tapi kau bagi upah kan? Fir'aun siap bagi lagi, kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku pada ayat 42. Kamu akan diberikan kuasa. Pasal apa? Influencer pada waktu Nabi Musa ini apa tuan-tuan? Ahli sihir. Influencer pada waktu itu. Siapa yang ada ilmu sihir tersebut, maka orang akan follow dia. Jadi bila ahli sihir ini perlu berlawan dengan Nabi Musa,
Seorang politician, dia mesti ambil influencer untuk geng dia. Bukan sekadar dibayar, dia akan bagi jawatan yang special agar ramai orang akan sokong pada ahli sihir sekaligus sokong kepada Firaun. Ini cara politik yang berlaku sejak zaman Firaun sampailah zaman ini. Sama je. Ya. Ahli politik, pemimpin, dia mesti cari influencer. Yang boleh kena belilah. Yang tak boleh kena beli tu tak boleh buat apa. Baik. Jadi, apakah yang kita belajar dalam hal ini, tuan-tuan? Ahli sihir baru berjumpa Nabi Musa sehari, tetapi Firaun dan orang-orang di sekitarnya itu, malak pembesar-pembesar, tak pun beriman. Kerana apa? Kerana satu perkara yang kita boleh belajar, bila seseorang ada ilmu yang pakar pada bahagian masing-masing, maka orang itu mudah untuk sujud kepada Allah SWT. Tak kisahlah kita belajar apa dulu. Tapi bila tuan-tuan adalah orang yang makin mencari ilmu, maka pada waktu itu makin mudah untuk tunduk kepada Allah selain daripada apa? Selain daripada tidak sombong. Ilmu satu, tapi yang keduanya tidak sombong. Kedua perkara itulah yang menjadi perkara penting yang kita belajar daripada kisah ahli sihir ini, sehingga kan mereka ini diancam pada ayat 49 itu untuk dipotong tangan, kaki dan disalib. Salib itu maksudnya dipampangkan di khalayak ramai. Maka kata ahli sihir pada ayat 50, qalu la dhair. Tak ada masalah. Kan? Inna ila rabbina munqalibun. In the end kita akan kembali pada Allah juga. Jadi tak takut langsung, tuan-tuan. Baru satu hari dengar, ataupun bukan dengar, nampak mukjizat, terus jadi pejuang kepada kebenaran. Disebabkan apa? Mereka ini pakar sihir. Jadi bila dia tengok kena telan itu, sihir mereka tak boleh makan ular lain. Nampak begitu saja boleh. Tapi nak makan terus hilang ular mereka, itu bukan sihir. Mereka tahu ilmu itu. Orang lain dia tak tahu. Orang lain kata, wah, gitu je. Bagi mereka, ini ilmu, ini bukan sihir. Maka mereka tahu bahawa ini adalah datang daripada Tuhan seluruh alam. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita teruskan lagi apa Nabi Musa buat pada ayat 52, dibawakan Bani Israel itu pada waktu malam. Maksudnya mereka lari dan dikejar oleh Firaun. Maka bila sampai pada ayat yang ke-61 muka surat 370, ya, falamma tara al-jam'an, maka ketika dua-dua golongan itu saling berpandangan, maksudnya mereka kumpulan Nabi Bani Israel ini, dia melihat di depan sana itu ada apa? Ada laut, dan di belakang mereka ada Firaun, kuncu-kuncu yang sedang kejar mereka. Maka apakah perkataan mereka? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apa maksud lamudrakun, tuan-tuan? Kita benar-benar akan disusuli, kita benar-benar akan habis. Dikejar oleh Firaun, pasal di depan itu apa? Laut. Belakang musuh, depan laut. Habislah kita. Habislah. Mereka down. Mereka tak bersemangat. Mereka rasa mustahil misi mereka menyelamatkan. Dan tuan-tuan kena ingat, 600,000 orang, tuan-tuan. Bukan 6 orang, bukan 60 orang, bukan 600 orang. Ini kalau ikut statistik daripada Hamka. Ya. Maka pada waktu itu, bila mereka cakap inna lamudrakun, ia memberi kesan pada siapa, tuan-tuan? Pada Nabi Musa. Pasal habislah. Mereka cakap habis. Orang-orang dekat-dekat Nabi Musa pun cakap, inna lamudrakun, habislah kita, habislah. Nabi Musa nak bawa kepada keselamatan, kejayaan, tetapi Nabi Musa pun tak tahu apakah solusi perkara tersebut. Maka bila orang tak sokong kita, tuan-tuan, ya, kita nak buat baik, ya, tapi orang tak sokong kita, malah orang cakap habislah kita. Apa perasaan Nabi Musa? Sudah tentu down. Sekali lagi dia didustakan. Maka kata Nabi Musa pada ayat yang ke-62 itu, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ini berlaku pada hari Ashura, tuan-tuan, kan? Iaitu apa? Tidak sama sekali, ya, ataupun tidak akan tersusul sama sekali. Perkataan kalla kita dah jumpa pada ayat berapa? Ayat berapa, tuan-tuan? Masih ingat lagi? 15. Ketika Allah
menjawab Nabi Musa mengadu tentang aku takut apa sebagainya, kalla, maka perkataan itu juga yang digunakan oleh Nabi Musa, kalla, kita tidak akan hancur, kita tidak akan musnah. Nabi Musa yakin Allah akan bantu. Perkataannya apa? Sesungguhnya bersamaku, Tuhanku akan menunjukkan jalan solusi daripada masalah ini. Nabi Musa tahu tak apa jawapannya? Depan laut, belakang Firaun. Nabi Musa tahu ke tuan-tuan nak buat apa? Tak tahu. Tetapi Nabi Musa tahu bahawa Tuhan langit bumi boleh selesaikan macam-macam masalah. Kalau sekadar nak selesaikan masalah kita ni, apalah susahnya. Begitu. Dan ini berdasarkan kepada keimanan. Dan inilah juga ayat yang kita kena pegang tuan-tuan. Dalam hidup kita, kita rasa macam mustahil menyelesaikan sesuatu masalah. Maka pada waktu itu, jangan lupa untuk menyatakan apa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdi. Jawapan tak tahu lagi, jawapan tak tahu. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang memberikan satu keyakinan kepada diri kita, dan itulah kebenaran. Kebenaran ini macam kita cakap tadi, bintang nampak tak tuan-tuan dekat luar sana? Tak nampak. Ada ke tak ada? Ada. Tuhan maha hebat menunjukkan jalan. Ada ke tak ada? Ada. Kita nampak? Tak nampak lagi, tapi ada. Macam bintang tu lah. Bintang tu ada tapi tak nampak. Maka itulah yang dijawab oleh Nabi Musa. Dan sebenarnya bila Nabi Musa menggunakan perkataan inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya denganku, bersamaku, Rabbi, Tuhanku itu, maksudnya apa tuan-tuan? Ku ke kami yang digunakan dalam ayat 26 ini, 62 ni? Ku, aku kan? Bukannya kami, nak menunjukkan pada waktu itu Nabi Musa berada dalam keadaan sunyi, lonely. Walaupun 600,000 orang, tapi semua tak sokong kepada dia. Tak sokong. Pasal apa? Pasal habislah kita. Habislah kita. Pada waktu kita sunyi tuan-tuan, hati kita macam hancur, tapi sebenarnya ketika hancur itulah kita akan mengadu kepada Tuhan. Waktu kita rasa dah tak ada siapa dah sokong kita, sebenarnya Allah bagi kita loneliness dalam hidup, kita bersendirian, orang tak faham, orang tak sokong, itu sebenarnya ruang untuk kita apa? Makin menghargai Tuhan. Syaratnya memang kita kata kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Itu maksudnya akan memberi hidayah. Walaupun jawapan tak nampak. Ya. Jangan kita kata bahawa saya tak nampak lah jawapannya. Tak tahulah, tak boleh kot. Tak boleh. Kita memang tak nampak. Bintang yang ada pun tak nampak. Apatah lagi nak nampak solusi yang ke depan. Kalau kita dekat sini tuan-tuan kan, kalau katakan whiteboard ni ada kat depan ni, kita pun tak nampak apa yang ada kat belakang. Baru orang yang kat depan sahaja. Belum lagi kalau kejayaan itu, solusinya itu datang daripada London ke, datang daripada mana pun, daripada langit yang tujuh, memang kita tak nampak. Tetapi yang dapat sayahdin, yang dapat memberi petunjuk itu adalah siapa? Rabbi, Tuhanku. Okay? Maka itu adalah antara perkara yang kita belajar daripada kisah Nabi Musa alaihissalam, dan ia berakhir sampai ayat berapa tuan-tuan? 68. Ya. Cuba tuan-tuan tengok ayat 67 tu. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Penghujung pada kisah Nabi Musa, ayatnya sama macam ayat yang ke 8 dan 9. Tadi kita suruh tengok tumbuh-tumbuhan, gunakan kemahiran berfikir itu, mendalami ilmu itu untuk menganalisis kepada kisah Nabi Musa. Itu adalah kebesaran Allah, bahawa Allah boleh pecahkan ataupun belah laut tersebut dan mereka keluar, dan selepas itu tutup balik, Firaun hancur. Ada yang kata bahawa itu mukjizat untuk Nabi Musa aja, untuk kita tak ada. Memang mukjizat memang untuk Nabi. Tapi bantuan-bantuan di luar batas pemikiran kita tuan-tuan, Allah boleh bagi pada bila-bila masa. Istilahnya sayahdin. Sayahdin. Allah akan memberi hidayah. Salah satu hidayah petunjuk untuk zaman Nabi Musa itu memanglah perlu belah laut. Tapi kita ada terbelah apa? Peluang-peluang, idea-idea, ada orang nak bantu kita, ada orang yang akan ajar kita, nak belanja kita, macam-macam. Allah boleh beri hidayah kepada
masalah kritikal yang kita hadapi. Baik. Kisah kedua adalah kisah Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-69. Ya, ayat 69 hingga 95. Kisah Nabi Ibrahim ini dia kata pada ayahnya, ya, pada ayat 70, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Jadi antara yang berlaku pada kisah Nabi Ibrahim ini, dia bercakap dengan ayahnya mengapa sembah berhala pada ayat 71. Ya. Qala hal yasma'unakum idz tad'un pada ayat 72. Nabi Ibrahim kata, adakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya, atau apakah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Antara cabaran dalam kebenaran, tuan-tuan, ialah suka ikut orang lain. Ya, itu yang diberitahu di dalam ayat yang ke-72 ataupun 76. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ayat 77 ya. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Pasal Tuhan seluruh alam itu, ya, pada ayat yang ke-78, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, iaitu Tuhanku menciptaku dan dialah yang memberi hidayah. Dialah yang memberi hidayah. Dialah yang memberi makan, dialah yang memberi minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan, dialah yang mematikanku, kemudian menghidupkanku. Walladzi atma'u an yaghfirali. Ya. Dialah yang sangat ingin aku mendapat keampunan pada hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim dia berdakwah kepada ayah dan juga kaumnya. Kepada kaumnya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Tuhan, berikanlah kepadaku hukmau wa alhaqni bisalihin. Berikanlah kepadaku hikmah. Bukan sekadar ilmu, tapi hukman. Wa alhaqni bisalihin, dan masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Apa yang kita belajar, tuan-tuan? Maksudnya bila kita bersama dengan kebenaran, kita nakkan hikmah daripada Allah. Satu ilmu, satu hikmah. Rabbi zidni ilma, kita nak ilmu. Tapi hikmah ini apa? Hikmah ini ialah kita nampak sesuatu kebaikan selepas ianya berlaku. Kita boleh membuat keputusan yang bijaksana. Kalau ilmu itu, katakan seorang itu dia kata dia dapat ilmu, dia kata bahawa harga minyak naik. Kan ilmu, itu fakta. Harga minyak naik. Tapi kalau orang yang berhikmah, dia kata harga minyak naik, tetapi Allah tetap juga pemberi rezeki. Jadi buat apa kita nak bimbang sangat? Kita minta je lah pada Allah, nanti Allah tahulah cara nak uruskan keuangan kita. Itu orang berhikmah. Orang berilmu, dia tahu memang harga minyak naik, betul lah tu. Tak salah, tuan-tuan. Nabi Musa, dia dalam surah Al-Kahfi, dia ada ilmu. Kalau bunuh orang, anak yang tidak berdosa, kan salah. Itu ilmu Nabi Musa. Tapi bagi hikmah yang diberikan, ya, ilmu hikmah yang diberikan pada Nabi Khidir lain pula. Pasal dia nampak lebih besar daripada apa yang, kalau contohnya sampan kan, dia tebuk tu. Nabi Musa kata, ini tebuk ni. Dia dah tolong, nelayan tu dah tolong kita, kemudian kita tebuk pula sampan tersebut. Nabi Khidir kata, pasal pemerintah pada waktu itu akan ambil sampan yang okey. Jadi hikmah ini adalah orang yang mendapat kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Baik. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ini sampai ayat yang ke-95, tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok ayat 95 itu, ayat 94, fakubibu fiha wal ghawun. Iaitu mana mereka sembahan itu dilemparkan ke dalam neraka bersama orang yang sesat dan bala tentera iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, ayat 97, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, kerana kita menyamakan kamu dengan Tuhan seluruh alam dan tidak ada yang menyesatkan kecuali orang yang berdosa. Ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang ketauhidan dalam kehidupan kaum Nabi Ibrahim. Hujah-hujah yang dibawakan dalam ayat ini semuanya itu akan membawa kepada apa? Inna fi dzalika laayah, ayat 103,
wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Hujah-hujah tauhid ini sebenarnya adalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, tetapi ramai yang tidak beriman. Jadi kita kena belajar apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim ini sebagai kebesaran Allah untuk kita ambil pelajaran. Salah satunya yang kita dah lalu pada ayat yang ke-88-89. Kita patah balik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat anak pinak dan harta dan anak pinak kecuali yang datang dengan qalbin salim. Apa maksud qalbin salim? Hati yang sejahtera. Apa maksud hati sejahtera? Tak ada dengki, tak ada syirik, tak ada riak, ya, tidak rasa hasad, dengki tengok orang lain pakai kereta baru, kan, orang lain naik pangkat, dia takkan hasad kepada orang lain. Itu namanya qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera ini datang daripada mana, tuan-tuan? Datang daripada tauhid kepada Allah. Orang yang hasad ini pasal apa? Pasal dia tak puas hati Allah bagi kereta baru pada orang tersebut. Dia naik pangkat, dia tak puas hati Allah mengapa bagi pangkat dekat dia. Dia memang cakap pada bos, patutnya dia tak naik pangkat. Kan? Tapi sebenarnya dia nak beritahu pada Allah, saya tak puas hati disebabkan dia dapat nikmat. Kalau boleh hancurkan nikmat yang diberikan. Tapi orang yang tidak hasad, dia kata bahawa Allah bagi dia nikmat, Allah sama juga boleh bagi pada saya kalau Allah nak, kalau saya perlu. Gitu kan? Maka hati yang sejahtera itu datang daripada mana, tuan-tuan? Tauhid. Tauhid kepada Allah SWT. Ujub contohnya. Ujub maksudnya apa? Takjub pada diri kan. Saya ni boleh puasa. Saya boleh baca Quran, boleh tadabbur ya. Dia terlupa bahawa sebenarnya yang memberi kekuatan, memberikan dia boleh berfikir, boleh berpuasa, boleh dapat hidayah, semua datang daripada Allah. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok pada kisah Nabi Ibrahim ini, membawakan tauhid, ini penting. Zaman sekarang penting kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita tidak mahu orangnya sembahyang tapi hasad. Orangnya baca Quran tapi ujub. Ataupun sum'ah ni suka dia didengar-dengarkan dengan perkara baik-baik saja. Kalau ada orang kritik dia dah mula nak melenting. Contohnya, itu sum'ah. Kan? Riak nak nampak-nampakkan. Kan? Buat sesuatu tu nak nampakkan baik-baik je. Ya. Kalau orang tak nampak, dia tak nak buat. Itu penyakit. Ya, penyakit yang menyebabkan ia terjauh daripada jannah pada ayat yang ke-90. Baik. Kita pergi kepada surah ataupun kaum Ad pada ayat 1, 2, 3. Ya. Ataupun Nuh ya, ayat 105. Kisah Nabi Nuh ini ya, diingatkan kepada kaumnya untuk bertakwa pada ayat 110. Maka mereka kata, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun, ada ayat 111. Ya. Apa kata kaumnya? Apakah kami patut beriman pada kamu? Yang mengikut kamu ini adalah di kalangan orang-orang yang hina. Itu satu lagi pelajaran, ya, banyak-banyak pelajaran kisah Nabi Nuh ini adalah golongan elit, orang-orang kaya yang berkuasa memandang rendah kepada orang yang tak berkuasa, yang tidak berharta. Dan itu antara sebab seseorang itu terhalang daripada kebenaran. Dia rasa saya tak layaklah duduk dengan Abu Hurairah. Ini orang-orang di Mekah Kata pada Nabi, kalau katakan nak cakap dengan aku, Abu Hurairah ke, Abdullah Ibn Maktum ke, yang buta tersebut, tepi. Aku nak VIP sahaja. Perasaan untuk di VIP kan, tuan-tuan, itu tandanya apa? Sombong ke tak sombong? Sombong. Sombong menghalang Fir'aun untuk sujud. Kaum Nabi Nuh sombong menyebabkan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Nuh. Jadi hidayah akan sampai kalau kita tidak sombong, kita masuk je dengan siapa-siapa pun. Jangan pilih-pilih. Yang ini dia ada status, yang ini dia ni orang-orang biasa saja, kita nak makan pun di tempat yang ya. Jadi jangan dibiasakan sangat budaya VIP. Kalau orang muliakan tak apa, tuan-tuan ya, tapi kita jangan pula mengapa saya tak dipanggil sebagai haji ke, yatim ke, mengapa tak panggil saya? Yang itu dia dah mula dah nak masuk dah. Perasaan tersebut yang perlu dijauhkan. Pasal dia akan mula membina sifat sombong tersebut, ya, dan akhirnya kata ayat 112, Nabi Nuh kata ya,
Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Bila mereka tak nak bercampur dengan kumpulan yang hina itu, Nabi Nuh kata, tidak ada dalam pengetahuanku tentang apa yang mereka lakukan. Aku tak ada ilmu pun tentang mereka. Iaitu apa? Ilmu bahawa mereka ini akan selamat tak selamat, aku tak ada ilmu. Aku tak boleh judge bahawa kalau ini hina tak hina. Yang hina tak hina ini di sisi Allah, bukannya di sisi manusia. Dan Allah tahu bila nak hina. Bila seseorang itu jauh daripada Allah, sombong pada Allah, orang itu hina. Bukannya kita yang menghina orang. Ayat 113, in hisabuhum illa ala rabbi. Hisabnya pada Tuhanku, lau tash'urun. Kalaulah kamu sedar. Sedar tu pasal apa? Pasal mereka tak sedar, tuan-tuan. Tak sedar diri. Kan? Tak sedar diri yang menyebabkan mereka rasa mereka golongan elit. Mereka tak nak bercampur dengan golongan miskin, orang-orang yang tak berkuasa. Padahal sebenarnya mereka lupa diri. Mereka juga mendapat anugerah. Itu pun datang daripada Allah. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Iaitu aku tidak akan mengusir orang-orang beriman. Aku hanyalah pemberi peringatan. Apa pelajaran, tuan-tuan? Jangan diusir orang-orang yang nak membawa, menyeru ataupun nak mendekati kebenaran. Walaupun orang tu orang biasa. Walaupun orang tu biasa. Walaupun orang tu tak pandai baca Quran ke, dia ni pakaian pun compang-camping ke, statusnya macam mana, jangan dihalau kerana apa? Kerana itu sifat Nabi Nuh, sifat seorang orang yang beriman. Orang yang tak berapa okey iman dia pandang selekeh pasal baju dia ni, pasal kereta dia pakai slipper saja ke apa sebagainya. Itu adalah cara berfikir dunia yang akan menghalang daripada kebenaran. Baik. Dan akhirnya bila mereka mendustakan pada ayat 117, maka Nabi Nuh menyatakan ayat 117, Rabbi inna qaumi kadzabun. Tuhanku, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Maka tentukanlah keputusan dan kami menyelamatkan dan selamatkanlah aku dan juga orang yang bersamaku di kalangan orang yang beriman. Jadi Nabi Musa minta apa, tuan-tuan? Minta mereka dihancurkan ke ataupun minta Nabi Nuh diselamatkan? Nabi Nuh doa macam mana? Minta hancur kepada kaumnya ke ataupun dia diselamatkan? Nabi Nuh minta diselamatkan. Poinnya apa? Ketika berdoa, minta kita selamat. Ketika berdoa, kalau ada orang dustakan, orang kutuk ke apa sebagainya, kita jangan doakan laknat untuk orang itu. Minta kita selamat. Pasal kalau kita doakan laknat untuk orang tu, contohlah kan, mak dengan anak dia buat perangai, kemudian dia kata, aku doa kamu tak senang hidup, contohnya kan. Dia tak senang hidup, nanti dia patah balik ke rumah kita, dia minta duit kita ke? Baik doa, kita selamat. Kita selamat. Kalau dia tak selamat pun, dia tak akan menyusahkan kita. Itu format doa yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kerana apa? Kerana kalau tak selamat, itu adalah ketentuan Allah. Tapi kita yang nak selamat sebenarnya. Jangan doa kalau katakan kat jalan raya ke kan, bila ada orang potong kita ke, kita sakit hati, doa dia accident. Kali dia accident depan, kita jam tuan-tuan kat belakang. Baik kita kata, ya Allah, selamatkanlah aku daripada bahaya orang ini. Itu je dah cukup. Ya. Cara berdoa pun kena betul, tuan-tuan ya. Pasal itu pun memerlukan ilmu. Di akhirnya mereka ditenggelamkan. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itu semua adalah kebesaran Allah, tapi ramai yang tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah Maha berkuasa akan mengazab kepada siapa yang tak ikut cakap, tapi Allah yang Maha penyayang akan menyelamatkan siapa yang ikut cakap. Itu je mesej sepanjang surah Asy-Syu'ara itu. Kisah Nabi Nuh, kisah kaum Ad, Thamud, Lut, Syuaib, sama saja. Kalau kaum Ad itu, kaum Hud, dia pasal ada tamadun yang hebat, dia tak ikut cakap, dia azab. Kaum Lut, kaum Thamud contohnya, dia ada tamadun hebat juga, dia pergi sembelih unta, akhirnya dia azab pasal degil, ya. Ataupun kaum Lut itu dia terlibat dengan homoseksual, degil, dia azab. Tapi orang yang tak bersekongkol,
Tak bersekongkol tu maksudnya Nabi Lut, isteri dia pun bersekongkol. Isteri dia tak buat dosa homoseksual, tetapi dia bagi maklumat kepada orang-orang pada waktu itu pun diazab oleh Allah SWT. Ya, pada ayat 160 hingga ayat 175. Kisah Nabi Syuaib ayat 176. Cuba kita tengok tuan-tuan. Ayat 176, Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ashabul aikah ini adalah penduduk yang menyembah kepada pokok besar. Ya, pada zaman Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib dia cakap pada mereka, mengapa kamu tak bertakwa? Kenapa kamu tak jaga diri kamu daripada mara bahaya azab daripada Allah dengan ikut kepada peraturan? Inni lakum rasulun amin. Aku ni adalah rasul yang dipercayai, ya, yang jujur. Taatlah ataupun takutlah pada Allah dan taat pada aku. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi Syuaib pada ayat yang ke 181 itu, auful kail wala takunu minal muhsirin, iaitu sempurnakanlah apa tuan-tuan? Sempurnakanlah sukatan dan jangan merugikan orang lain. Merugikan orang lain tu maksudnya apa? Bila berjual beli tu dia kurangkan timbangan. Kalau katakan internet tu sepatutnya 100 bayar untuk 30 hari, dapatnya 28 hari je. 2 hari tak dapat internet, terpotong. Tapi bayar kena full, lambat kena potong. Siapa-siapa yang terlibat dengan telekomunikasi kena beritahu pada CEO, kalau 2 hari terpotong tu bagilah rebate ke apa ke. Jangan menjadi orang yang muhsirin, orang yang merugikan orang lain. Pasal itu adalah dosa besar. Tuan-tuan kan? Bayar mesti full, kan? Lambat kena potong. Tapi kalau dia lambat, dia kata minta maaf, dikesali. Kan? Orang-orang yang belajar daripada kisah Nabi Syuaib ini, kezaliman dalam ekonomi, dalam bisnes adalah antara perkara penting yang diberitahu oleh Nabi Syuaib sebagai tanda takwa. Sebagai tanda takwa. Takwa ini bukan sekadar solat, baca Quran, dia kerja dekat syarikat telekomunikasi, dia dapat gaji. Tapi tak kisah pun. Kalau katakan ada orang komplain, saya tak dapat internet tempat saya 5 hari, saya call. Cuba sekali lagi. Kan? Tak dapat call tu, menyusahkan 1, 2, 3, lepas tu terpotonglah line. Semua itu adalah kezaliman. Tapi bagi setengah orang, nak buat macam mana? Orang yang makan duit itulah yang dianggap sebagai orang yang makan suatu perkara yang tidak halal. Maka pada ayat 182 itu, wazinu bil qistas al mustaqim, iaitu apa? Timbang dengan menggunakan timbangan yang benar. Timbangan ni macam-macam lah tuan-tuannya. Kalau jam tu kena betul, alat kira tu kena betul, alat ukur kena betul. Contohnya kan, kalau katakan orang yang cek kualiti asap dekat kilang, dia punya alat tu kena betul, ya. Jangan dia alat tu tak pernah calibrate, akhirnya bacaan tak betul, kilang yang keluarkan asap hitam pun boleh lepas dekat puspakong. Contohnya. Itu semua adalah kezaliman. Pasal apa? Orang bayar untuk dapat servis tersebut, tetapi rupanya lori asap hitam tu masih lepas lagi. Itu belum lagi yang disogok dengan rasuah untuk pastikan lepas dan akhirnya mencemarkan kepada alam. Itu adalah sebagai satu kezaliman. Wala tabkhasun nasi asya'ahum, ya, jangan kamu merugikan manusia dengan mengurangkan haknya, jangan membuat kerosakan di bumi. Mengurangkan itu maksudnya apa? Hak dia dapat oksigen, bukan karbon monoksida dekat jalan raya, kan? Jangan kurangkan hak dia untuk kalau rumah tu dijual dengan 300,000, dapat tingkap apa sebagainya, dia boleh guna tanpa ada masalah setahun, tapi setengah tahun dah pecah. Lepas tu minta claim, lepas tu lambat diproses, akhirnya claim tak dapat. Itu semua adalah merugikan manusia. Itu adalah perjuangan takwa, integriti dalam Nabi Syuaib alaihissalam. Dan jangan wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerosakan. Apa maksud kerosakan tuan-tuan? Orang belajar accounting membuat kerosakan, meluluskan projek yang bajetnya 100,000 tapi deliver 800,000. Engineer kata jalan raya tu 6 cm tapi bila turak-turak 4 cm, baru setengah tahun dah berlubang.
Seorang macam-macam lah, semua kerjaan yang kita pernah lakukan, anak-anak kita belajar tuan-tuan, semuanya kena pastikan jangan membawa kerosakan, merosakkan kepada dunia, kerana itu adalah seruan takwa daripada Nabi Syuaib. Maka ayat ini diteruskan lagi pada ayat 184, wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, dan bertakwalah kepada Allah, ayat 184, yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Ya. Jibillatal awwalin ini adalah orang ramai, tuan-tuan, ya. Orang bisnes kan suka orang ramai, crowd, dia suka crowd. Jadi Nabi Syuaib mengingatkan takwa kepada Allah yang mencipta kamu dan mencipta crowd yang ada. Pasal orang bisnes dia mesti nak follower, kan? Dia nak crowd. Jadi Nabi Syuaib menggunakan istilah itu, kena ingat bahawa mereka itu diciptakan oleh Allah, jadi kenalah bertakwa, ya, kena bertakwa. Baik. Jadi ayat ini, kisah Nabi Syuaib ini berakhir dengan ayat 190, sama. Ada apa? Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sampai ayat 191 habis cerita. Maka apa yang dibawa pada ayat 192 adalah berkaitan dengan Quran, tuan-tuan. Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin, nazala bihi ruh al-amin, ayat 193. Diturunkan oleh ruh itu apa? Merujuk kepada Jibril yang jujur atas hati kamu, litakuna minal munzirin, atas hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi amaran. Jadi Allah ceritakan pasal Al-Quran ini pasal apa? Pasal nabi-nabi terdahulu, mereka mendapat wahyu, mereka berjuang. Maka Nabi Muhammad dapat wahyu Al-Quran, apa yang Nabi kena buat? Untuk munzirin, untuk berjuang mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan apabila kita lihat kepada ayat ini terus sampai ke bawah, Allah memberitahu kepada kita tentang hakikat Quran ini bukan diturunkan oleh syaitan. Kita tengok ayat yang ke-210. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan ia tidak diturunkan oleh syaitan-syaitan. Pasal orang musyrik kata Quran ini dibantu oleh syaitan. Ada yang kata bahawa Nabi ini belajar daripada orang-orang tak mana-mana, itu yang dibuat Quran. Maka Allah kata tidak diturunkan oleh syaitan. Cuba tuan-tuan perhati ayat 211. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Tidak layak bagi mereka, tidak mampu bagi mereka. Dua perkara, ya. Tidak layak syaitan itu untuk membawa Al-Quran, dan yang keduanya apa? Tidak mampu. Ayat yang ke-212, innahum anis sam'i lama'zulun, iaitu dia tidak dapat mendengar. Ya. Untuk mendengarnya pun mereka dijauhkan. Tuan-tuan dapat dengar Al-Quran sekarang? Dapat? Boleh baca? Boleh. Layak baca? Dilayakkan. Maksudnya bukan syaitan itu. Kalau seseorang itu dia rasa saya tak mampulah nak baca Quran, saya tak layak kot, nak dengar tu dia rasa panjang je imam ni baca, saya rasa panas, itu dia dah dimasuki oleh syaitan. Ya. Sebab ni kita kena bersyukur sangat, tuan-tuan, apabila kita diizinkan untuk mendengar Al-Quran. Pasal tak layak bagi syaitan untuk mendengar Al-Quran. Dia tak mampu, dia tak layak. Tak layak ni sebelum nak berinteraksi dengan Quran itu, dia tak layak. Kau tak layak, kau tak layak. Lepas tu dia nak cuba juga, kau tak mampu. Nak dengar juga, tak payah, kau tak boleh dengar. Itu satu penghinaan sebenarnya kepada syaitan. Jadi dalam hidup kita, bila kita dilayakkan, kan, Allah pilih kita belajar surah Asy-Syu'ara 1.5 jam je, tuan-tuan, kan, pendek je, kita ambil sikit-sikit saja. Tapi Allah layakkan kita, Allah pilih kita, kemudian kita mampu pula dengar sampai dah dekat nak pukul 10.30 ni, dan kita dengar, kita rasa macam ada sesuatu. Ya. Kita nak dengar lagi itu sebenarnya petanda bahawa kita ini sedang dijauhkan Allah daripada apa? Daripada sifat syaitan. Syaitan tak layak. Sebabnya kalau orang baca Quran dengan betul, syaitan pun akan lari daripada, kalau surah Baqarah dalam rumah, kan, rumah itu akan dijauhkan daripada syaitan. Dan ini real, tuan-tuan, ya. Cuma kita tak nampak saja.
Macam kita tak nampak bintang lah. Bukan tak nampak bintang, tak ada bintang. Ya. Kerana kita limited. Imanlah ilmu yang akan menyebabkan kita, oh, maksudnya Quran ini dia ada standard yang tersendiri. Ya. Kemudian Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kamu berdoa menyembah selain daripada Allah, nanti kamu diazab. Allah ingatkan Nabi tak buat begini tuan-tuan, tapi ini warning kepada Nabi pun kena warning, kita pun kena ingat, jangan minta selain daripada Allah. Jangan syirikkan Allah. Ya. Contoh syirikkan Allah, ada yang kata saya tak sembah berhala kan, berhala batu tu. Tapi contohnya bila kita ada sesuatu pendapat, kita kata pendapat saya lebih bagus daripada Quran, itu namanya syirik kepada Allah SWT. Ataupun apa? Saya berdoa pada Allah, kemudian Allah mengapa tak kabulkan doa saya? Menunjukkan kita ini sama ataupun lebih bagus daripada Allah. Mengapa lambat ya Allah? Maksudnya kita punya timeline lebih baik daripada Allah, itu adalah syirik. Yang kita kena kemaskan balik tauhid itu, dan itu yang Allah kata fatakuna minal mu'adzabin, nanti kamu akan diazab. Wa anzir ashiratak al-aqrabin, ya, ingatkan ahli keluarga kamu yang terdekat, dan selalulah merendah diri kepada orang yang beriman, ya, dan bertawakallah kepada Azizir Rahim. Ketika kita buat kebaikan tuan-tuan, ya, kita mengajak orang, kita kena bertawakal. Itu ubat untuk mengelakkan daripada apa? Fala'allaka bahi', ayat ketiga awal tadi. Kita stres, overthinking, menyebabkan anxiety, ya. Salah satu ubatnya apa tuan-tuan? Tawakal. Tak apalah, saya serahkan pada Allah. Pasal kalau tidak tuan-tuan, kita akan fikir nanti pukul 12 ni nak makan apa? Ada ke makanan? Dah masak ke belum? Dah defrost ke belum? Kan? Kita fikir banyak sangat. Tak apa, serah pada Allah. Kalau belum defrost, beli je lah kat luar. Kan mudah begitu. Tapi kalau kita fikir, kita akan menyebabkan kita punya presence, keadaan semasa itu, dan akhirnya kita tak akan bertemu dengan jawapan, disebabkan bukan kita yang berkuasa. Mana yang tak kita boleh buat, maka kita bertawakal. Mana yang kita boleh buat, kita uruskan. Itu pun tak semestinya berjaya. Baik. Jadi ayat ini diteruskan lagi dengan ayat 224 tuan-tuan, ya, bahagian akhir. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan syu'ara itu para penyair dia mengikut kepada apa? 224. Penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Follower syu'ara, influencer pada zaman Mekah itu adalah orang yang sesat. Mengapa pula syu'ara diikuti oleh orang sesat? Pasal syu'ara ini, dia serve kepada orang yang sesat. Dia buat syair, menghiburkan, ikut topik apa yang awak nak. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, dia buat syair yang menggalakkan orang untuk tidak mendengar kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia dapat bayaran, payment. Influencer pada zaman dahulu, dia buat syair itu menghiburkan ikut topik orang yang nak, kerana dia nak dapat bayaran. Itu income mereka. Ya. Maka Allah cakap apa? Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah kamu tidak memerhatikan pada setiap lembah mereka itu sentiasa berlega-lega? Ya. Mereka itu berada dalam keadaan mengembara. Yahimun ini unta yang haus tuan-tuan, ya, yang tercari-cari kat mana air. Asyu'ara ini dia cari kat mana ada orang yang nak dengar dia, pasal kat situ sumber income dia. Tak kisahlah kau nak tajuk apa, kalau nak suruh aku puji kepada orang yang berjuang, aku puji. Kalau nak kutuk. Kalau nak fitnah. Itu tugas influencer pada zaman musyrik Mekah tersebut. Mengapa dia ikut apa yang audience nak? Kerana dia nak income. Dia haus. Dia tak ada duit. Ya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka cakap apa yang mereka tak buat. Mereka cakap dia pemberani yang berperang, tapi dia pengecut. Kan? Dia adalah orang yang perlu kita ikuti, tapi dia pun tak nak ikut. Pasal dia hanya cakap sahaja. Dan ini adalah clue kepada zaman sekarang, tuan-tuan. Ya, influencer, podcaster ke, tiktoker ke, penceramah macam saya ke, dia boleh jadi influencer yang dikutuk sebenarnya, kecuali apa? Pasal Hasan bin Sabit, salah seorang penyair pada zaman Nabi, dia masuk Islam.
Dia dengar ayat yang awal ni dia memang sedih betul, tertekan betul. Maka Allah turunkan ayat yang akhir itu, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyamu qalbin yanqalibun. Kecuali orang beriman beramal soleh. Menjadi influencer atas dasar iman, nak ajak kepada amal soleh, dan dia banyak mengingati Allah. Mengapa banyak mengingati Allah? Jadi influencer ni banyak follower, tuan-tuan. Orang puji, ya. Kadang-kadang dia riak, dia rasa dia banyak pengikut dan dia nak takbur, ujub. Jadi dia kena selalu ingat pada Allah. Allah yang bagi saya boleh bercakap. Allah yang boleh bagi saya buat podcast, boleh TikTok, boleh berlakon, boleh menyanyi. Semua influencer yang masuk dalam masyarakat tidak dihina kalau dia buat kerana memperjuangkan iman, amal soleh, dan juga dia menolong, ya, perjuangan selepas dia dizalimi. Selepas berlaku kezaliman tapi dia pergi tolong orang yang dizalimi, itu adalah influencer yang diangkat. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalibin yanqalibun, dan mereka yang zalim, yang zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Shu'aib, mereka ni influencer, tuan-tuan, ya. Tetapi mereka gunakan influence mereka untuk membuat kezaliman. Nanti mereka tahulah. Ya, sebagai satu warning kepada semua influencer, dan kita adalah influencer pada kapasiti kita masing-masing. Tak spesifik dekat media sosial, dekat dalam rumah kita, dalam pejabat kita. Siapa gunakan kemahiran dia untuk menyampaikan mesej tetapi membawa kepada kezaliman, membawa pada dosa, membawa kepada keburukan, maka Allah kata munqalibun yang qalibun. Nanti mereka akan tahu, ya, tempat mana mereka akan kembali. Jadi kesimpulannya apa, tuan-tuan, daripada surah Asy-Syu'ara? Apabila kita menyeru kepada kebaikan, kita tahu ada cabaran, teruskan perjuangan dan gunakan peluang kita mempengaruhi anak beranak, keluarga, pejabat, kawan untuk ketauhidan pada Allah. Jangan yahimun, jangan ikut apa orang nak, kita pun alah kita borak je lah. Dia ngumpat, kita ngumpat sekali. Nak fitnah sekali, dia nak puji sekali. Kita ada standnya ialah seperti mana Nabi-Nabi semuanya menyatakan ala tattaqun. Mengapa kamu tak bertakwa? Mengapa ala yattaqun? Mengapa kamu tidak bertakwa? Itulah sebersikit daripada surah Asy-Syu'ara. Saya mohon maaf kekurangan, dan insya-Allah kita bertemu pada bulan September, ya. Bulan Ogos kemungkinan tak ada, ya. Saya ada ke luar sekejap. Jadi insya-Allah kita akan gantikan pada bulan September, kecuali ada pengumuman tambahan nantilah, ya, insya-Allah. So, ucapkan terima kasih pada semua di online juga yang mengikuti, atau yang di offline. Moga-moga dengan kesungguhan tuan-tuan bersama Al-Quran, Allah berikan hidayah pada diri, kepada keluarga kita. Allah mudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.